Okay, hai, selamat datang ke Taman Kucing atau dikenali sebagai Cat House yang berada di Cameron Highland. Okay, hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Cat House. Siapa pencinta-pencinta kucing, korang wajib datang sini. Dekat mana? Cat House Cameron Highland. Ni bayaran hanya RM10 untuk satu kepala dan korang akan dapat satu paket makanan kucing dan korang boleh beramah mesra dengan kucing-kucing ni. Macam-macam jenis kucing Miau. Nampak ni. So banyak jenis kucing ni si Oye. Okay. So dorang dah siapkan taman mainan kucing ni. Nampak boleh jalan kan atas jambatan ni. Banyak tau. So korang boleh lihat ni. Kat sini makin banyak korang ada makanan. So makin banyak lah kucing yang akan dekat dengan korang. Ni kucing paling gebu sekali. Mari kita lihat. Ni kucing ni tengah cuci tangan dia. Okay. Bulu dia sangat gebu Okay, mari kita lihat kucing lain pula. Ni tempat tidur dia orang Diorang akan tidur dekat atas dulang. Oyen ni comel lah. Ni banyak kucing kat sini. Korang boleh beramah mesra dengan kucing-kucing. Ni banyak So kalau korang bayar tiket kat sini, dia tak kisah berapa lama korang nak main dengan kucing pun boleh. Okay. Ni kucing yang ada dekat Cat House. Okay. Alright. Lihat. Mari kita lihat ni. Ni. Banyaklah. Ni kalau macam dekat sini mereka ada bagi amaran juga. Kalau kucing tu dia nak tidur ataupun ni kita tak boleh kacau lah. Ni mood dia tengah nak tidur lah. So kita akan kacau dia. Ni kucing nombor 12. Hai. Kucing ni malu-malu, takut-takut. Tu tempat minum dia. Okay. Dalam ni keadaan bersih. Mari kita tengok kucing oren ni. Ni. Nampak? Comel Oyen. So lantai ni tak adalah sejuk sangat. Walaupun kita duduk dalam suasana sejuk di Cameron Highland. Okay. Ni si penjaga dia lah. Dia akan top up air untuk kucing-kucing ni makan. Tu mari kita tengok. So ni penjaga dia. So kat setiap tiang ada tempat untuk dia minum air lah. Okay. Alright. So kat sini juga dia ada bagi tahu jenis-jenis kucing punya karakter lah. Korang boleh tengok bentuk dan gaya kucing. Let's be friend. Korang boleh lihat lah. Okay. Jangan segan, jangan silu. Jangan lupa korang singgah dekat sini. Cik Tangga rasa dalam ni ada sekitar dalam 25 ke 30 ekor macam tu. So orang ni akan top up air. Dia akan mop lantai. So sesiapa yang datang pasti akan teruja. Ni kita tengok yang atas ni lah. Yang ni dia takut sikit. Mungkin dia terkejut ramai orang kan. Nampak dia boleh panjat tinggi tau. Ni, hai. Okay, alright. So korang jangan lupa datang dekat sini. Okay, seronok je tengok dia tidur kat dalam dulang ni. Okay korang, itu saja perkongsian Cik Tangga buat korang semua.